Hi guys, welcome back to my channel. Cik B nak share pakaian yang Cik B beli dekat Shein, dekat TikTok Shop, dekat FOX, and itulah dekat 3 kedai tu. So, tunggu apa lagi? Jom kita tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa subscribe, komen dan share. Subscribe bukan kena bayar pun. Cuma je yang dah subscribe tu, terima kasih. Supportlah Cik B. Cik B nak kejar lagi 100 lebih je untuk 1000 subscriber. So, back to the story. Jom kita tengok apa yang Cik B beli. So tunggu apa lagi? Jom kita tengok dress-dress yang Cik B beli. Yang pertama Cik B beli ni. Cantik kan? Dia ada button dekat depan. Nampak tu? Dia sampai lutut. Ni harga dia 20 lebih Cik B beli dekat Shein. Warna biru. And kedua Cik B beli skirt, long skirt, kembang-kembang, bawah dia pun kembang. Ni tak ingat harga dia berapa, dalam 20-an juga tak salah. Ni pun dekat Shein. And ketiga Cik B beli emerald green punya dress. Ni sampai lutut juga. And dia tak ada lengan. Lengan dia render macam ni. Bawah dia kembang sikit. Ni pun Cik B beli dekat Shein. And mesti korang kenal dress ni kan? Dress ni tengah viral dekat TikTok. Harga dia tak salah dalam 20 lebih juga. Sebab Cik B tak tahu, sebab dress ni bukan Cik B yang beli. Ni BFF Cik B yang bagi. Ni dia pendek sikit. Korang boleh pakai dengan short pant ataupun dengan legging. Dia ni kira blouse lah juga. Sebab dia pendek. Tapi yang muslimah tu korang pakai inner dekat dalam, dekat tangan ni. Lepas tu korang pakai legging. Memang smart gila. Tengok lawa kan. Dan dia semua yang Cik B beli ni selesa. Cik B tak suka pakai yang jenis panas-panas. Aku memang tak suka. And ni blouse. Dia beli dekat FOX. Harga dia dalam 30 lebih, 40 lebih. Cik B tak ingat. Dia warna black dan dia ada, nampak macam corak bunga-bunga. Sama design dengan baju tu. Sebenarnya Cik B beli semua ni sebab Cik B nak pergi cuti Malaysia. Cik B nak pergi Perlis. So yang belum subscribe tu subscribe lah. Nanti korang boleh tengok sambungan video. Cik B pakai semua ni nanti. Cik B takkan pakai hari ni tau. Cik B akan pakai semua dress ni nanti dekat Perlis. So follow lah Cik B punya video. Nanti part 2 tu Cik B dalam kenderaan Fire Cik B untuk ke Perlis. Hari pertama tu Cik B takkan pakai. Tak pasti akan pakai yang mana satu dulu. And nanti Cik B vlog dekat Perlis tu. Korang boleh tengok Cik B pakai yang lain-lain pula. So kalau nak tengok Cik B pakai pakaian ni, dan yang dah tengok video Cik B beli, Sekejap Okay. Yang dah tengok Cik B beli Ultra 360 ni, korang kena tengok video Cik B lah juga untuk tengok hasil daripada video Ultra 360 Cik B ni. So nak tengok Cik B OT dengan pakaian baru, dengan nak tengok hasil daripada kamera Insta360 Ultra X Hello Kitty ni, tunggulah dekat video Cik B yang akan datang.
So tu je Cik B nak share dengan korang. Bye. See you in my next video. Mwah. Love ya.